Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati Guru Jiran, Guru Kanan, Guru Tara Pelajar Klan. Alhamdulillah hari ni cikgu pun tak menjangka lah. Tiba-tiba dia ada beritahu. Ni tak apalah. Takkan mana kita boleh, yang boleh kita cubalah. Okay, insyaAllah kita akan bagi sikit tazkirah berkenaan dengan tazkirah apa kita sama-sama kongsi lah berkenaan dengan Ramadan. Alhamdulillah hari ni dah berapa hari dah kita puasa? 5 hari dah. Ya, betul lah ya, Alhamdulillah kan. Dan kita dah tarawih berapa malam dah? Malam. Siapa yang ambil tarawih? Angkat tangan. No? Ramai no? Yang lain? Yang lain tak pilih lagi? Apa kalau tak boleh buat 20, buat 8 tu tak apa. Yang benda ni kadang berentah lah kan. Setiap contoh kot nak buat 8 dia. Kalau boleh buat 8, buat 20. Ya? Mungkin kalau kita tak ambil peluang pada bulan Ramadan ni. Ingatlah, tarawih adalah satu amalan yang ada pada bulan Ramadan sahaja. Bulan lain tidak ada. Jadi siapa tak kuat, tak pergi solat sunat tarawih, sangatlah rugi, you know. Sebab bulan ni apa dia? Pahala dia diganda-ganda. Yang sunat macam wajib, yang wajib lagi berganda-ganda pahala dia, no. Rugi dia tak kuat. Buatlah sebanyak mungkin pahala pada bulan amalan pada bulan Ramadan. Sebab kita akan ganjaran yang sangat banyak. Sebab tu kamu tengok pada bulan Ramadan ni surau-surau orang penuh. Sebab orang pula nak buat ibadat. Orang yang tak pernah kamu nampak pun boleh nampak ketika solat tarawih. Betul atau tidak? Tengok mayang jemaah pun penuh. Lepas tu orang akan kurang balik pada malam Ramadan saja. Lepas tu orang akan biasa balik. Sebab orang begitu bersemangat nak buat ibadat, sebab nak ambil ganjaran pahala yang banyak yang Tuhan bagi pada bulan Ramadan. Jadi kalau okeylah kita duduk saja, no? Apa dia duduk saja? Balik sekolah, tidur, main game, semua itu melalaikan. Okey kamu tak ambil buat peluang pada bulan Ramadan, no? Sangat rugi, Tuhan bagi. Lagi satu kena ingat, bukan semua orang dapat Ramadan ni, no? Ada orang kita tengok dekat Ramadan dia sudah tak ada jumpa Ramadan. Sebab tu kita selalu baca doa atau imam baca apa? Sampaikanlah kita kepada bulan Ramadan. Macam mana doa? Kalau bulan Rejab lagi dah mula. Allahumma barik fi Rejabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sampai kepada Ramadan. Kita ni orang yang terpilih. Tuhan dah pilih kita sampai bulan Ramadan. Ada orang tak sampai, kita tengok dekat Ramadan dia sudah ambil nyawa dia. Tapi tak dapat. Jadi kita ni bersyukur Tuhan bagi peluang kita sampai pada Ramadan tahun ni. Terdepan tu tak tahu lagi. Terdepan belum tahu lagi kita dapat Ramadan, no? Dan pada bulan Ramadan ni juga Tuhan bagi pada kita ada satu ganjaran. Apa dia? Apa dia ganjaran yang Tuhan bagi yang spesialnya untuk umat Nabi Muhammad saja? Apa dia? Malam Lailatul Qadar yang bersamaan dengan 1000 bulan pahala dia kalau dapat malam tu. Jadi kena cari. Nabi pun dah hafal dah bila malam dia tu bagi clue dia. Bila? Malam 10 terakhir. Lagi yang kedua, clue kedua. Malam-malam ganjil. Ganjil tu maksud dia apa dia? Malam ke 21, 23, lagi 5, 7, 27, 9,
9. Ini yang spesial punya Tuhan bagi kepada umat Nabi Muhammad saja. Pasal apa Tuhan bagi spesial macam tu? Pasal apa? Sebab umat Nabi Muhammad umur pendek, tak panjang. Nabi kata umur pun bukan 60-70 saja. Umur umat Nabi dahulu panjang-panjang, sampai 1000 tahun pun ada, ratus-ratus tahun pun ada. Kita umat Muhammad paling-paling 60-70, paling pun ada lagi 100. Kalau tuan kita ada 100 orang. Tak lama ingat 100 dia ada. Dia ada kisah sebenarnya. Boleh? Tak mau nak pergi. Pergi lah. Okey. Kerana kamu tahu ada satu cerita. Saya pernah dengar cerita ni. Bagaimana Tuhan bagi kita dapat pahala 1000 bulan tu, malam Lailatul Qadar. Jadi yang ni yang cikgu cerita hari lain lah. Hari ni nak cerita tentang apa? Nanti cerita lain lah. Orang yang puasa tapi sia-sia. Kita dengar sini. Orang puasa tapi sia-sia. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu nak depan dekat ni boleh ganti cikgu? Boleh lepas ni nak pakai tembok ni cikgu tu? Dikekal lah? Bukan? Jangan dikekal, tak faham bahasa Melayu. Okey. Hari ini dia akan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maksud dia adalah, kita tak baca patah maksud dia ya. Boleh jadi orang yang berpuasa tak mendapat apa-apa daripada puasanya, mereka lapar dan dahaga. Dan boleh jadi orang yang berkiam tak mendapat apa-apa daripada kiamnya, mereka hanya menjaga malam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis nombor 169. Pasal apa puasa kita jadi sia-sia? Pasal apa puasa kita jadi sia-sia? Tak niat. Dan niat kira batal lah. Siapa puasa tak niat kira batal, bukan sia-sia. Tu tak pakai kan tu, tak niat. Tak niat kau tak pakai dengan awal lagi. Ya? Bukan kita sia-sia. Sia-sia tu maksud dia sini lah. Pasal apa Nabi kata sia-sia? Antara sebab dia pertama, dia berpuasa tetapi buat apa? Melakukan perbuatan yang sia-sia. Puasa tapi sia-sia. Apa dia perbuatan sia-sia? Apa dia? Tak solat. Antara dia tidak meninggalkan. Dia puasa tapi tak meninggalkan perbuatan yang keji. Apa dia perbuatan keji? Bila cakap dia suka bohong. Buka mulut dia bohong. Adalah. Ini antara perbuatan sia-sia pada bulan Ramadan. Cakap banyak tapi bohong. Suka dia kata korang. Kan? Suka dia kata korang. Bulan puasa dia mengumpat. Kata dia ni apa lah, tua kuncil apa ke, ada gemuk ke, badan gemuk ke, atau apa lagi, apa-apa lah. Itu ialah perbuatan yang keji dan sia-sia. Jadi bulan Ramadan ni, kunci mulut Ustaz, jangan nak kata korang. Kalau kamu tak suka ke apa pun, diam saja. Jangan kata korang, no? Nanti kepala kita dapat dia. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, dia suka cakap benda pecah. Ini banyak berlaku, no? Jaga, no? Itu belum maki orang lagi, cakap benda pecah tau. Kamu boleh tahu lah. Kalau orang Melayu ni dia nak katakan
Bukan cakap benda tu. Betul lah, cikgu tak mau cakap lah. Bulan Ramadan ni no. Ramadan ni dia masih cakap benda-benda yang pecah. Dia kata korang sia-sia amalan dia no. Ni tengok Nabi kata apa? Puasa bukan hanya menahan diri makan dan minum saja, tetapi ialah menahan diri perkataan-perkataan yang melalaikan dan pecah. Itu yang kedua no. Yang pertama tadi dia suka kata, yang ketiga cakap pecah, lagi apa lagi? Jadi banyak lagi lah kalau ikut perbuatan yang kita boleh buat, yang selalu kita buat menyebabkan puasa kita sia-sia. Kita hanya dapat apa? Dapat dan dahaga saja, rugilah. Nabi kata ada satu hadis, Nabi mendoakan pada 3 golongan. Malaikat Jibril doa, Nabi mengaminkan 3 golongan no. Dia masuk Ramadan tapi Nabi kata celaka orang ni tak dapat apa-apa. Antaranya yang apa dia? Ada satu tu apa dia? Yang ibu bapa kan? Yang tu yang tu. Yang apa lagi ya? Yang ketiga tu yang okey, yang pertama. Yang ni yang diambilkan mereka. Nabi amin lah. Betul lah. Okey ya. Malaikat Jibril baca, Nabi amin lah. Pertama yang ada orang yang celaka pada bulan Ramadan ni, pertama apa dia? Bila sebut nama Nabi Muhammad, dia tak selawat. Janganlah selawat Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini adalah orang yang sangat rugi. Yang kedua ialah orang yang ada ibu bapa, tapi dengan ibu bapa tu dia sebabkan dia tak boleh masuk syurga. Patutnya siapa yang ada ibu bapa, ambillah peluang ni dengan amalan berbaik pada ibu bapa, kita akan dapat masuk syurga. Kau tengok no, mudah Tuhan nak bagi. Berapa ramai orang ini kita tengok kes macam orang yang jahat kawan ibu bapa. Kau baca surah Khabar hari 2 ini bukan kita jaga, bunuh ibu bapa pun ada. Kau tengok kes, tapi bukan tak ada di negara kita. Bayangkan kalau orang bunuh ibu bapa, boleh masuk syurga tak? Cakap kasar pun tak boleh, tambah lagi kalau tak menyakiti ibu bapa kita. Surah aku tengok dalam Al-Quran, ibu bapa kita tak boleh cakap kasar. Apa yang Tuhan sebut? Wala a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqul lahuma uff, wala tanharhuma. Janganlah kamu cakap depa, cakap pada ibu bapa kita pak macam tu, kita hal tu. Tu berdosa, Tuhan larang lah. Adapun kita herdik depa, cakap lebih kurang. Tetapi sebagai bapa kita nak cakap apa kat ibu bapa kita? Kaulan karimah, katalah yang baik-baik. Jadi Nabi doa malaikat, siapa yang ada ibu bapa tapi menyebabkan dia tak boleh masuk syurga, orang ni adalah orang celaka no? Dan yang ketiga, orang celaka ni adalah orang yang habis Ramadan dan dia tidak dapat ampunan. Sebab Ramadan dia dah bagi 3 bulan, salah satu bulan Ramadan ialah bulan keampunan. Tuhan ampun doa. Sebab tu kita kena banyak minta ampun pada Tuhan, sebab kita adalah orang yang banyak dosa. Jadi bulan ni lah kita mohon ampun pada Tuhan supaya dosa kita dibersihkan. Jadi celaka orang yang habis Ramadan dia tak dapat apa-apa. Ini doa yang Nabi baca dan diaminkan oleh Nabi Malaikat Jibril baca, Nabi doa aminkan. Jadi kita kena ambil perhatian, ambil berat benda macam ni no. Jangan nampak biasa saja. Sebenarnya ni adalah untuk tentang diri kita, sangat berat. Jadi azam dengan masalah kita baru 5 hari,
6 hari, 5 hari. Ada berapa hari lagi? 25. Tak apalah, maksimum 25 ataupun tak sampai 24. Jadi ambil peluang yang masa yang ada lagi ni, kita perbanyakkan amalan dan tingkatkan amalan kita supaya puasa kita tu kita dapat sesuatu. Jangan kita puasa tahun ni macam tahun lepas, apa pun tak dapat, habis. Hanya lapar dan dahaga je macam Nabi. Rugilah. Tuhan nak bagi macam-macam kita, no? Ambil peluang. Jadi antara amalan boleh buat apa dia? Selain puasa buat apa lagi? Selain puasa macam solat tarawih lagi. Baca Quran. Yang tak boleh baca Quran tu zikir, selawat Nabi. Semua puasa pahala berganda ganda. Rugilah kau biarkan masa lalu macam tu ya. Dia saja zikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah ke apa ke. Supaya kita rugi. Tuhan nak bagi macam-macam, kita tak mau ambil. Habis sebab tu orang zaman dulu menunggu-nunggu masuknya Ramadan. Kita masuk Ramadan tak seronok sebab kena puasa. Dan mereka sedih bila Ramadan nak meninggalkan. Kita pula seronok nak raya. Bukan tak boleh, no? Cikgu asal kau tak. Kau dah 2 minit. Ya, no? Juga saya itu sajalah tazkirah ringkas. Saling mengingat-ingati, no? Ketika perkongsian saja. Jadi insyaAllah kita akan bertemu lagi pada waktu dan time lain. Sekian warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.